Ada orang tanya saya, apa passionnya bila simpan kat akaun emas gap? So, jawapan dia tuan-puan, dengan kita simpan di akaun emas gap, tuan-puan pertama sekali boleh simpan emas sikit-sikit. Sikit-sikit tuan-puan. So, sikit-sikit macam mana? Tuan-puan boleh beli emas serendah RM100 ataupun ikut bajet tuan-puan berapa. Contoh kalau tuan-puan ada bajet 500, boleh simpan bila-bila masa saja. Antara kelebihan yang lain, tuan-puan boleh beli emas sikit-sikit dan bila-bila masa sahaja. Kemudian, dengan emas yang tuan-puan simpan sikit-sikit tu, nilai gram dia akan semakin bertambah dan akhirnya tuan-puan, bila tuan-puan dah capai nilai gram emas yang tuan-puan inginkan, tuan-puan boleh keluarkan dalam bentuk fizikal. Jadi fizikal tu dalam bentuk apa? Sama ada dalam bentuk dinar, gold bar ataupun untuk kepada para kaum wanita yang tak nak simpan gold bar ataupun dinar, tuan-puan boleh juga keluarkan dalam bentuk barang kemas. Jadi barang kemas, kalau tuan-puan nak keluarkan, saya syorkan untuk tuan-puan keluarkan dalam bentuk emas, barang kemas 999. So, itulah yang terbaik tuan-puan. Jadi, siapa yang nak saya bantu untuk ada akaun emas gap yang sangat-sangat best ni, tuan-puan tekan kad beg biru di bawah, isi maklumat dekat situ. So, saya akan bantu dan bimbing tuan-puan sehingga tuan-puan berjaya ada simpanan dan sehingga tuan-puan dapat emas fizikal tuan-puan.